belajar di kampus Landar, kita bagi peluang untuk mengiktiraf hafazan dia dengan mengambil peperiksaan SPHB tahap 1. SPHB tahap 1 yang disediakan oleh JAKIM sebenarnya untuk menilai hafazan pelajar bermula juzuk 1 sehingga juzuk 5. Jadi mana-mana pelajar yang bersedia, kita akan beri peluang, dan pelajar ini akan menjalani pemeriksaan penilaian hafazannya, penulisan, semuanya dikendalikan oleh Darul Quran. Ini pelajar kita akan uruskan untuk program SPHB, dan pelajar yang berjaya dalam pemeriksaan mendapatlah sijil hafazan bertahap tahap 1. Yakin juga